Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat, rakan-rakan di luar sana ya. Alhamdulillah, syukur bahawa kita cubakan Makjun Dak Perwira ni. Alhamdulillah, orang tunggu-tunggu sahabat-sahabat untuk membelikan produk ni yang Pak Long promosikan pada hari ni dan pada seterusnya. InsyaAllah setelah kita cuba Dak Perwira ni, alat kelamin kita akan macam mana, sama dia akan mengembang, dia akan besar, dia boleh mengeluarkan angin dalam badan kita, dalam urat saraf kita, termasuklah barang kita, senjata kita tu. Kita tak rasa lemah, kita tak rasa badan-badan kita pun rasa segar lah. Kadang-kadang tu dia akan boleh, taklah kata panjang kalau tak logik, tetapi dia boleh berinjak. Sebab oleh kerana dia kembang, zakar kita tu dia akan berinjak, nampak panjang. Sebenarnya Dak Perwira ni kami rebus dulu sebenarnya. Rebuskan dak ni dengan minyak, proses, kemudian campuran herba, 13 campuran herba ya, untuk menjadikan bulat-bulat macam ni. Ni saya tunjukkan. Dia macam ini. Dia jadi macam ini. Kalau ada macam serbuk-serbuk tu bukan dia lah. Tapi kalau jadi macam ini, insyaAllah kalau membuktikan ni, berikan tenaga kita, kekuatan darah kita boleh mengalir dengan baik, darah kita melancarkan pendarahan, maksudnya melancarkan pendarahan kita. Apa-apa jua kelancaran darah kita, semuanya tergantung pada pelancaran darah kita. Kalau darah kita mengalir elok, insyaAllah semuanya terbaik. Kita jangan biar lama-lama. Kita kena rawat cepat-cepat. Jangan sampai jadi macam pisang salai. Pisang salai tu pun lembik, kan? Kalau tuan-tuan di luar sana, sahabat-sahabat di luar sana, nak menyenangkan, dapatkan macam mana nak mendapatkan Makjun Dak Perwira ni, senang saja. Tekan link di bawah.